menulis skrip untuk siri Legasi Kuasa di TVOK RTM. Tercetusnya idea untuk siri Legasi Kuasa ni sebab satunya kita hendak menyahut cabaran untuk membuat karya 2D, sebab dulu animasi Malaysia ni banyak karya 2D. Jadi Lekopak Production ingin menyahut cabaran untuk menghasilkan animasi 2D yang menjadi rebutan pahlawan dunia. Inspirasi di sebalik dunia. Sebenarnya saya adalah peminat cerita-cerita anime seperti Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Jadi matlamat utamanya adalah untuk menghasilkan satu cerita perlawanan antara pendekar-pendekar. Jadi dekat situlah kita build satu cerita tentang kitab Legasi Kuasa. Ada tok gurunya dan pahlawan-pahlawan ni hendak bertanding dalam satu pertandingan di mana mereka hendak mendapatkan kitab ini dan kuasanya. Dan saya ambil Tuah sebagai karakter utama kerana Tuah ni adalah pahlawan yang sangat dikenali di Nusantara. Kita ada sebenarnya karyawan-karyawan 2D yang bagus dalam storyboard artis kita lah. Jadi kat situ saya telah berbincang dengan Datuk Haji Buanuddin, iaitu produser kita, untuk memberi satu cabaran baru. Jadi sebab tu kita try buat 2D project ni. Sebab dalam Lekopak Production kita suka mencuba sesuatu yang baru. Kita tidak mahu statik dalam satu genre je lah. Bukan gegar dunia. Nama saya Dewa Yubi. Saya adalah pengarah Legasi Kuasa. Sebagai seorang pengarah, saya yang menentukan macam mana look projek special kita ni. Daripada awal lagi memang saya dimention oleh bos kita Nakuya untuk kita angkat kembali kartun 90-an kita. So kita nak kembalikan momen tu, that's why kita ciptakan satu watak iaitu Tok Misai. Dia memang ada look Nusantara tu. So memang dalam cerita kita pun memang banyak Nusantara. So kita nak set kampung, memang nampaklah kampung-kampung Melayu. Cuma kita menarikkan dia tu dari segi fantasi kita. Macam mana kita bawa cerita kita ni. Background saya adalah seorang storyboard artist di Lekopak Production. Dan kali ini first time saya menjadi pengarah 2D animasi di Lekopak Production. Bila 2D ni, cabaran dia sebab kita start projek ni daripada kosong. So kita kena build up macam mana tempat dia kan, macam mana karakter dia. Untuk soundtrack lagu Legasi Kuasa diciptakan oleh Cheong Michael, komposer Lekopak Production kita juga lah. So kita memang ada discuss satu lagu yang semangat, bila kita dengar adrenaline lawan kita muncul. So lagu tu lah yang kita cuba buat. Dan lagu ni dinyanyikan oleh komposer kita iaitu Ashraf Munab. Lagu Legasi Kuasa ni juga pernah dinyanyikan secara live buat pertama kalinya di LC Expo. Dibawa khas oleh Merah. Legasi kuasa semula, beradu kuasa semua. Siapakah gerangan yang berkuasa? Nama saya Syed Nur Faiz Khalid, salah seorang kreatif director di Lekopak Production. Peranan saya di projek ini adalah creative consultant untuk projek Legasi Kuasa. Tugas saya sebagai creative consultant ini adalah untuk memastikan semua benda berjalan lancar daripada awal sampai ke akhir dan memastikan keperluan director dan juga staff-staff kita. Semua majoriti yang terlibat dalam projek ini adalah senior-senior di Lekopak Production yang selama ini bekerjasama dengan director-director untuk menghasilkan movie kita dan series kita. Tetapi di sini, mereka telah diberi peluang untuk memainkan peranan yang lebih besar untuk menghasilkan satu IP baru. Untuk projek ini, kita telah mendapat satu peluang yang baik untuk bekerjasama dengan RTM untuk menghasilkan animasi 2D yang kita selama ini ingin hasilkan. Sebab itu, kita berkobar-kobar untuk menghasilkan Legasi Kuasa ini walaupun mempunyai timeline yang sangat tight dan juga tim yang sangat kecil. Dan di sini juga menjadi satu platform untuk storyboard artis kita menghasilkan kerja mereka dalam bentuk 2D. Dan kepada semua peminat-peminat Lekopak Production dan juga animasi 2D, kami harap anda teruskan beri sokongan padu kepada kami untuk kami terus berpeluang untuk menghasilkan animasi-animasi 2D yang unik seperti Legasi Kuasa di masa akan datang. Of course saya harap semua dapat terima dengan baik cerita kami dan saya dapat kembalikan balik ayah-ayah ni semua ke zaman muda bila tengok cerita-cerita 2D ni kan. Untuk generasi baru pun boleh tengok cerita ni sebab kita ada campur mix gen-gen dalam satu cerita ni. Saya harap korang dapat support cerita kami, terus share dan terus support Legasi Kuasa.
Untuk animasi 2D Keluaran Lekopak yang pertama ni, diharap penonton dapat memberikan sambutan yang baik, di mana kita pun masih belajar kerana kita pun adalah pembuat 3D yang memberikan peluang kepada karyawan-karyawan 2D untuk menghasilkan satu siri. Jadi kita harap penonton dapat tengok bersama, memberikan feedback dan semoga ini adalah menjadi satu batu loncatan untuk siri 2D berkembang di Malaysia. Legasi kuasa.